Cara seorang narsisis kawal korang tanpa sedar. Sebenarnya dia tak kasar, dia tak obvious, tapi sangat halus dan berkesan. Pertama, dia akan kawal emosi korang dulu. Dia buat korang rasa tinggi sangat dengan pujian. Kemudian jatuh dengan silent treatment ataupun tiba-tiba dia marah. Bila emosi korang akan turun naik, korang akan bergantung pada dia untuk rasa tenang. Dia akan kawal keputusan korang. Sure ke nak pakai macam ni? Sure ke kawan you baik? Sure ke macam ni? Sure ke? Betul ke? Slowly korang akan mula adjust hidup korang ikut taste dia. Korang pun tak tahu aku ni suka colour apa, aku suka baju apa. Ketiga, dia akan control taste. Kedua, time. Awal-awal dia akan suka korang ada dunia sendiri. Lepas tu dia akan mula merajuk bila korang terlalu sibuk, komplain, bila korang bersama kawan ada me time sampai korang mula spend masa dengan dia dan kurang masa dengan orang lain dan diri sendiri. Dia akan control narrative. Bila berlaku isu, dia akan pusing cerita. Twist, ubah timeline. Akhirnya korang pula yang rasa bersalah. Bila korang mula percaya pada narratif dia akan lebih pada narratif korang sendiri. Korang, dia dah menang. Okay. Kalau korang nak tahu cara nak buat dia dapatkan diri korang balik, identiti dia orang korang balik, saya ada buat webinar percuma tentang emotional armor, klik link bio.